Kau sembahyang tak? Baru belajar. Kau tak pandai sembahyang? Tak erti. Laluan Abang ni namanya Lorong Haji Time. Okey, ada penampakan di situ. Apa yang duduk bawa beras ke hulu kilir-kulir tak bawa naik ke bilik Assalamualaikum. Baik, Bu. Lepas tu kau masak macam mana ni? Pakai piring nasi. Pakai puyuk nasi. Dia kat sini dia orang tak bagi ke kalau masak dengan apa? Boleh tambah. Ha? Tambah. Tambah. Kau duduk. Boleh tambah. Kau duduk. Mai sini. Nama apa sayang? Nama apa anak kau ni? Adam. Adam. Kau berapa lama dah kat sini? Dah lama dah. Lama dah. Kau asal mana? Asal Selangor. Selangor kat mana? Poklang. Bapak kau dah. Bapak dah ada. Siapa bayar bilik kau ni? Bayar sendiri? Kau kerja? Kau kerja? Kalau orang dia rasa tinggal buat ni. Kesipah. Kau bawa anak kau ni pergi buat kerja? Kau ada minta bantuan zakat mawid? Ya. Tak pernah nanti Abang usahakan bantuan mawid kau tu? Bilik ni bilik share-share ke bilik Amoy? Amoy. Amoy ya? Berapa sebulan ni? 4.5? 4.5? So kalau nak dapur tambah 50. Kalau nak dapur tambah 50 jadi 500. Rekod kau dah ada dengan mawid belum? Belum. Dia cakap muda sangat. Kita duduk AC kan. Umur kita masuk 30. Muda. Jangan minta je. Tapi memang kau kerja kau bawa anak kau yang kecil ni? Bawa. Tak apalah, Abang usahakan InsyaAllah lah. Okey. Alright. Nak pergi bilik siapa lagi? Wahida, tangga 2. Lorong 2. Lorong 1. Okey. Kata. Akak ada nombor telefon kau kan? Ada. Hang ada? Ada. Okey. Engkau ambil IC kau tu, kau pukul gambar. Kau ada telefon? Ada IC dia? Ada IC dia bagi kat abang dia. Nanti orang minta ni. Nanti anak minta dengan kau nanti. Alright. Kau sembahyang tak? Baru belajar. Kau tak pandai sembahyang? Tak erti. Tak pandai baca. Tak pandai baca. Tak pandai membaca? Dia Al-Fatihah kau pandai baca? baru belajar dia tu. Kau belajar kat mana? Dengan Umi. Okey. Setiap hari Selasa Rabu aku tak nak tengok kau tak naik kelas aku tu. Ni, biar dia pergi belajar. Kau pergi belajar. Sembahyang pandai? Tak pandai lagi tapi sikit ya boleh lah. Pergi belajar sembahyang, pergi belajar baca Al-Fatihah, At-Tahiyah wajib dulu. Ya? Habis bantu kau dengan mawid nanti. Alright. Setiap orang pasti ada sisi gelapnya. InsyaAllah yang mana boleh kita betulkan, sama-sama kita betulkan.